Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu dalam perbincangan kita kali ini dengan tajuk Sekolah, Masjid dan Masyarakat Ekosistem Pembinaan Insan. Jadi muslimin muslimat rahmatullah, melihat kepada tajuk ini, apa yang kita harapkan sebenarnya dalam kehidupan masyarakat itu sendiri? Tentunya apa dia? Melahirkan ahli masyarakat yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan ahli masyarakat yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahawa dalam kehidupan masyarakat kita terdirinya pelbagai lapisan umur. Kan? Ada yang kita lihat di peringkat kanak-kanak, atau kemudian di peringkat remaja, kemudian naik ke satu peringkat lagi dewasa, naik satu peringkat lagi orang tua, dan seterusnya. Jadi di sini ada pandangan-pandangan ulama dalam penentuan umur. Ada yang dikatakan kanak-kanak itu bermula daripada dia lahir sehinggalah memayis. Itulah waktu kanak-kanak je. Daripada waktu dia memayis sehingga balik, itulah waktu remaja dia. Di situ ada waktu bila dia balik sehinggalah umur 40. Itulah waktu muda dia. Dan 40 ke 60 itulah waktu dewasanya. Dan 60 ke atas itulah disebut sebagai orang-orang tua. Dan seingat saya inilah pandangan daripada Imam Ibni Al-Qayyim. Jadi walaupun pelbagai peringkat umur, usia dan sebagainya, kita yang dinamakan sebagai manusia ataupun insan, kita mengharapkan bahawa ahli masyarakat kita hidup dengan penuh kebaikan, hidup dengan suasana yang harmonis, yang terbaik, dan matlamat untuk menjadi insan yang bertakwa akan tercapai. Jadi bila dikatakan insan yang bertakwa itu pastinya mempunyai hubungan yang baik antara seseorang dengan seseorang. Baru kita nampak keharmonian hidup, ketenangan hidup, dan insya-Allah kita akan terhindar daripada gejala-gejala negatif yang tidak sepatutnya berlaku di dalam masyarakat. Jadi untuk melahirkan suasana kehidupan yang baik ini, maka setiap ahli masyarakat itu sebenarnya boleh dididik, boleh ditarbiah melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Yang pertama boleh kita lakukan, yang pertamanya iaitu pendekatan bagaimana peranan institusi pendidikan, ya, sama ada di peringkat sekolah, di peringkat kolej, apatah lagi ke yang lebih tinggi dia di peringkat IPT dan sebagainya. Ini adalah peluang dan ruang untuk anak-anak ini diberikan pendidikan yang terbaik. Tentulah dengan ilmu, tentulah dengan pendidikan akhlak, dengan pendidikan akhlak dan sosial yang baik. Pembentukan ini dapat kita lihat bagaimana institusi sekolah dan sebagainya boleh memainkan peranan yang terbaik dalam konsep pendidikan. Mereka, anak-anak ini diberikan pendidikan yang terbaik dengan ilmu, yang akhirnya menjelaskan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan sesama manusia dan sebagainya. Di atas ilmu inilah akan melahirkan kesedaran bahawa kita hidup ini bermasyarakat. Kan? Walaupun kita tahu pelbagai bangsa, pelbagai agama, kan? Namun kita sebagai seorang Islam khususnya, dengan ilmu inilah yang akan menjelaskan bahawa kita ada peranan dan tanggungjawab, kan? Jadi
proses pendidikan yang dilakukan di sekolah ini melalui peranan oleh guru-guru secara umumnya. Saya sangat berkeyakinan bahawa ilmu yang didapat bukan semata-mata belajar, nanti jawab periksa, lulus, dapat sijil, boleh ke satu peringkat yang lebih tinggi, boleh dapat pekerjaan yang baik. Bukan semata-mata itu saja, tetapi bagaimana ilmu itu dapat kita fahami kepentingannya dalam kita mengurus kehidupan. Kan? Yang laki, yang perempuan, yang kanak-kanak, yang remaja, kan hidup kita bermasyarakat. Apatah lagi kita punya ibu dan ayah, kita punya jiran-jiran yang dekat dengan kita. Jadi dengan ilmu inilah yang akan memberikan penjelasan betapa pentingnya kita hidup bermasyarakat. Ya kan? Jadi kalau penting kita faham, kita yakin dengan ilmu inilah yang akan menjadikan kehidupan sebuah masyarakat itu hidup dengan baik, aman damai, tolong menolong, suka dan sebagainya, dan kita menolak anasir-anasir yang tidak baik yang akhirnya memecah belahkan masyarakat. Itu daripada satu sudut pendidikan secara formal ya di sekolah dan sebagainya. Namun saya sebutkan tadi kan, bila manusia itu sampai ke satu peringkat yang umurnya lebih jauh, kan, maknanya kalau dah habis sekolah, pergi ke universiti dan sebagainya, dia akan balik kepada masyarakat, kepada ahli masyarakat yang lebih dewasa. Kan, apatah lagi kalau dia dah berkahwin, dah berumah tangga kan. Jadi kehidupan itu berlalu sebagai secara satu normalnya kan, step ke satu by step, namun kepentingan kita untuk terus dididik dengan ilmu yang baik, dididik dengan sikap yang baik, kan. Jadi kalau kita dah habis sekolah tadi, di mana kita perlukan pendidikan ini dapat diteruskan. Jadi tidak ada cara yang lain, dan di antara cara, minta maaf saya, bukan dengan cara yang lain, maknanya di antara cara yang boleh kita lakukan dalam soal pentarbiyaan ini, iaitu memanfaatkan institusi masjid. Begitu juga dengan surau. Yang ini pendidikan secara umumnya. Jadi masyhur, kita tahu bila kata, okey, apa peranan masjid? Di situ kita akan lihat bahawa suasana kehidupan agama itu nak dihidupkan. Kan? Sebab tu bisa kita kata, okey, atau peranan masjid tu apa? Kita nak hidupkan suasana agama dalam masyarakat. Caranya bagaimana? Ayo, kita datang ke masjid, kita solat berjamaah, kita hadiri majlis-majlis ilmu, kita hidupkan program-program qiyamul lail. Kan? Kalau yang remajanya ada program remajanya, kalau ibu-ibu ada program ibunya, bapak-bapak ada program bapaknya, dan di masjid itu jugalah pelbagai aktiviti masyarakat dapat kita hidupkan. Nah, kita akan melihat masjid bukan semata-mata tempat solat saja, tetapi kita hidupkan masjid itu dengan pelbagai aktiviti yang terbaik yang akhirnya kita dapat mendidik masyarakat. Jadi di situlah peranan ahli jawatankuasa masjid. Tadi kalau sekolah saya sebutkan peranan guru-guru. Kita sangat berucap terima kasih kepada mereka mendidik anak-anak. Jadi bila dah habis sekolah, apakah pendidikan itu selesai? Tidak. Maka kita mengharapkan ahli jawatankuasa masjid dengan nazirnya, dengan imamnya, dengan bilalnya, biro-bironya dan sebagainya, maka mempunyai peranan dan tanggungjawab. Jadi tunaikanlah dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Di situlah kesinambungan pendidikan ilmu, kesinambungan pendidikan rohani, kesinambungan pendidikan akhlak yang baik. Jadi kita nak melihat bahawa masyarakat kita sentiasa terus terdidik dengan kebaikan. Jadi percayalah, bila masyarakat yang lebih luas ini diberikan pendidikan yang luar biasa, akan fahamlah bahawa mereka kita ini hidup bermasyarakat. Bila kita hidup bermasyarakat, tentulah sama juga kan, kita nak hidup tenang, hidup harmonis, seronok, dan kalau dalam masyarakat tu kita nampak adanya konsep saling hormat menghormati, kan? Apa lagi? Bila kita ada
program dan sebagainya, kita sama-sama bekerjasama menjayakan program, konsep saling nasihat-menasihati. Ibarat katanya, kalau kita hidup berjiran, kesan pendidikan yang baik, anak kita buat silap, jiran tegur, kita ucap terima kasih, sebab kita gunakanlah konsep bahawa anak dia adalah anak kita adalah anak dia, kan? Jadi di situlah kita akan nampak kehidupan yang luar biasa, kesinambungan hidupan yang luar biasa, kehidupan ekosistem yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Ya, biasa kita ada dengar sedangkan lidah lagi tergigit dan sebagainya. Betul, mungkin ada antara masyarakat yang kita mungkin akhlaknya mungkin kurang baik. Tetapi atas kesedaran kita tadi, mungkin ditegur secara umum dalam majlis-majlis ilmu, mudah-mudahan ada kebaikannya. Jika tidak, mungkin di antara ahli contoh kuasa masjid, imam dan sebagainya, ambillah peranan, tegurlah masyarakat, beritahu bahawa perkara ini yang mungkin ada dalam masyarakat buat satu perkara yang mungkin kurang baik dan sebagainya, tegurlah dengan kasih sayang, tegurlah dengan kebenaran, pujuklah mereka untuk ke jalan yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan dengan hikmah kebijaksanaan kita dalam mengurus masyarakat, ya, maka percayalah kehidupan masyarakat kita akan lebih baik, lebih tenang dan sebagainya. Kerana kehidupan kita tidak terlepas daripada kehidupan yang hakiki, iaitu apabila kehidupan kita di akhirat sana. Jadi kalau di dunia ini kita hidup dengan baik, nescaya kita akan hidup dengan baik, dan kehidupan kita yang baik inilah memberikan kehidupan yang bahagia sama ada di dunia ataupun di akhirat nanti, insya-Allah. Realisasikan harapan yang doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nak beroleh kebahagiaan dunia dengan beroleh kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan kita nak keselamatan yang hakiki, terhindar daripada neraka, dan kita akan hidup sekali lagi dengan masyarakat kita bersama-sama di syurga nanti, insya-Allah. Namun jangan lupa di awal tadi saya tetap menyebutkan apa dia tuan-tuan? Kepentingan hidup sebagai seorang yang bertakwa, kerana inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi kehidupan masyarakat bertakwa ini tidak mungkin dapat direalisasikan bila mana peranan-peranan yang sepatutnya dimainkan oleh pihak sekolah, oleh pihak masjid untuk sama-sama kita mendidik masyarakat tidak dapat kita laksanakan dengan baik. Namun percayalah dan yakinlah, bila sekolah, masjid dapat melaksanakan peranan dengan sebaik-baiknya, maka di situlah kita akan melihat kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang tenang, kehidupan yang aman, bahagia. Mudah-mudahan bukan di dunia semata-mata, tetapi kita akan lebih tenang, lebih bahagia di akhirat nanti. Jadi, ayo kita hidup dalam masyarakat yang terbaik. Ayo kita jadikan kehidupan Nabi dan para sahabat ketika di Madinah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dengan kebaikan. Jadi kita lihat bahawa Islam itu adalah the way of life. Islam, the way of life. Islam adalah sebahagian cara hidup yang sebenar. Jadi setakat ini saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Hiduplah sebagai seorang Muslim yang memberikan manfaat kepada yang lain, insya-Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.